Pernah terfikir tak, kenapa Malaysia tak pernah turunnya salji? Dan apa akan jadi kalau tiba-tiba kita alami musim sejuk seperti negara empat musim? Mari kita mulakan dengan asas. Salji hanya terbentuk bila suhu atmosfera cukup rendah dari langit sampai ke bumi. Tapi Malaysia, kita berada hampir dengan khatulistiwa. Sinar matahari menegak sepanjang tahun. Suhu konsisten 26 hingga 28 darjah Celsius. Terlalu panas untuk salji. Sekarang bayangkan senario gila. Suhu seluruh Malaysia jatuh ke level degradasi. Salji mula turun di KL, Ipoh, Kota Baru. Apa jadi? Dalam 12 jam pertama, ekonomi lumpuh. Tiada baju sejuk, tiada pemanas. Trafik berhenti, sekolah tutup. Lepas tu, bumbung runtuh, grid elektrik gagal, tanaman mati. Kelapa, durian, padi, semua musnah. Kita terpaksa import semua makanan. Boleh tak kita paksa Malaysia ada salji? Secara teori, boleh. Tapi secara praktikal, mustahil. Kos tenaga, teknologi dan impak alam sekitar semuanya gila. Kesimpulannya, Malaysia tak bersalji kerana hukum fizik. Tapi itu perkara baik. Kita bebas dari musim sejuk yang keras dan hutan kita kekal sebagai antara paling kaya biodiversity di dunia. Dan kalau betul-betul nak rasa salji, pergi je ICT. Lebih murah dari cuba sejukkan satu negara.